Okay, by the way, apa ni, hari ni saya lari. Apa yang saya rasa, mari kita kaji apakah perasaan Anis hari ni untuk berlari selepas menggunakan kasut Bimai. Jadinya, cuba anda teka. Tak payah teka, ambil masa lah, saya jawab je lah. Apa yang jadi hari ni, saya berlari, saya guna kasut oren saya, kasut biasa lah, kasut untuk kegunaan harian dan kasut biasa. Bela neutral. Sorry weh, neutral tekan minyak. Masya Allah. Okay. Saya lari sambil saya berdiskusi bersama Abiman. Rasanya hampir 1.5 km saya lari, saya bercakap dengan Abiman dekat telefon. Macam orang gila. Lepas tu habis lari, saya sambung dan saya terciduk kerana saya perlu pergi ke tandas pada kilometer kedua. Jadinya saya pun pergi tandas. Lepas pergi tandas, saya mendapati perut saya masih tidak dalam keadaan yang baik. Saya terpaksalah berlari dengan lebih perlahan kerana saya mengalami kekejangan di bahagian perut. Maka saya teruskan juga dan teruskan hinggalah ke tempat parking. Dan guess what? Apa yang kaki saya rasa hari ni? Mula-mula dia macam okay, chill. Sebab mungkin saya leka bercakap dengan Abiman. Lepas habis lari, saya rasa okay je. Tiba-tiba dah sampai kat Seri Sedang ni, saya keluar je, saya nak pergi KK. Saya rasa kaki saya rasa elektrik. Rasa macam bzz bzz. Ada polis guys. Rasa macam ada elektrik. Alamak, ada 2 orang polis. Kejap ada polis. Saya takut. Janganlah dulu polis-polis. Saya tak buat salah pun saya takut. Lepas tu saya nak berjalan. Tadi saya beli air kat KK. Sepanjang berjalan kaki saya rasa elektrik. Saya rasa macam ya Allah, apa dah jadi. But it only rasa sakit tu dekat kaki kanan saja. So saya rasa this one is no joking. Saya rasa saya betul-betul kena rehat. Oh man, today bang today is very lari yang santai. Saya lari, saya tak ikut training plan pun. Saya sepatutnya berada pada zon tempoh, tapi saya duduk dekat zon 1. Teruk set. Takpelah. Sebab kaki sakit, perut sakit, hati sakit, jiwa sakit, kepala sakit semua. Apa je lah. Lepas tu kaki saya sakit. Sekarang saya rasa bila kita tak melangkahkan kaki ke bumi, menjejakkan kaki ke tanah, tak rasa apa. Kalau macam sekarang kan, duduk tak rasa apa-apa. Rasa santai, rasa macam nothing happen. The moment saya jejakkan kaki kat tanah tu, rasa macam zup, rasa elektrik. But kaki kanan je, tak tahulah. Dah 2 hari saya tak lari. Hari ni baru saya lari balik. And still injury tu masih ada. First day lepas saya pakai kasut Bimai, ankle saya sakit dua-dua belah, kiri dan kanan. That will be, maybe the reason is kasut tu tak stable untuk saya. Saya pula kaki saya perlukan support yang besar, perlukan tapak yang besar untuk stability. Kasut tu kan untuk laju. So tapak dia memang jauh beza lah dengan tapak kasut Puma oren yang saya suka tu. Mungkin saya tidak sedar sepanjang saya berlari pada hari yang lalu, saya telah menyakitkan saya punya pergelangan kaki secara perlahan tanpa saya sedar. Kemudian 2 hari saya mengalami kesengsaraan di pergelangan kaki. Saya letak counter pain setiap masa. Saya salut kaki saya dengan counter
okey. Anchor saya okey. Tapi ya, lain pula jadinya saya rasa. Orang kata kalau injured jangan terus berhenti. Keep on training. Keep that pain macam tu. Saya rasa saya akan teruskan juga. Sebab satu, saya risaukan mileage. Ya je, risau sangat mileage tu. Macam tu lah. So macam selagi mana boleh bernafas, hidup dan otak masih berfungsi, jalan je lah. Kaki masih boleh berjalan, cuma sakit. Kalau dia tak boleh berjalan, tak, berhentilah. Macam mana kan? Tu je.